Hai semua, Cikgu Surya akan bincang soalan aplikasi hari ini. Mari kita lihat. Terdapat sejumlah 150 bola, bola sepak, bola keranjang, bola tampar. Terdapat 10 lebih daripada 2 kali banyak bola tampar berbanding bola sepak, dan bola sepak adalah 20 kurang daripada bola keranjang. Soalannya, berapa bilangan setiap jenis bola? Perlu lukisan secara beransur-ansur? Ya, perlu. Boleh guna kaedah CPA? Boleh. Tapi CPA biasa tak dapat selesaikan soalan rumit ini. Katakan untuk melukisnya bukan mudah untuk anda melukis. Jadi kami perlukan CPA dinaik taraf untuk melukis masalah ini secara grafik. Mari kita lihat. Pertama, kita bandingkan mana yang lebih besar, bola sepak, bola keranjang atau bola tampar. Pertama, kita perlu tentukan saiz nombor teliti soalan. Dalam soalan, bola tampar 2 kali ganda bola keranjang. Bola tampar adalah besar. Terdapat lebih banyak bola tampar daripada bola keranjang, jadi kita belajar bilangan bola tampar. Ia lebih besar daripada bola keranjang, jadi kami akan menggunakan kuantiti yang lebih kecil untuk perbandingan. Ia bola keranjang. Jadi bagaimana dengan bola keranjang? Saya menggunakan segitiga untuk mewakili bilangan bola keranjang di dalamnya. Jadi dalam kes itu, bola tampar adalah volleyball OK. Bola tampar 10 lebih 2 kali bola keranjang, 10 lebih daripada 2 kalinya. Berbanding bola keranjang, bola sepak ada 20 pemain kurang, jadi kami masih terdapat 20 lebih sedikit bola sepak daripada bola keranjang. Bila kita lukis gambar ini, kita perlu jaga orang dan perkara ini. Berikan jawapan jelas. Sekarang kita sudah rancang orang, perkara dan acara. Mari gabungkan hubungan bilangan orang dan kuantiti untuk lihat bagaimana semuanya sesuai. Seperti yang kita tahu dari soalan, ada 150 bola. Okey, sekarang kita perlu tahu berapa banyak setiap 3 jenis bola. Dari gambar rajah ini, kita cari bola keranjang. Jika anda tambah bola tampar dan bola sepak, itu 150 bola. Dalam erti kata lain, ia segitiga seperti bola keranjang dan tambah lagi bola tampar. Kemudian tambah lagi bola sepak, itu akan sama dengan 150. Maka kita hanya perlu permudahkan bahagian ini. Pertama, mari letakkan ini. Kami telah mencapai satu lagi segitiga. 1, 2, 3, 4 segitiga. Tambah 10, lalu 20. Jika 20 ditambah di kiri, tambahkan juga di kanan agar seimbang. Dalam kes itu, 4 segitiga sama dengan tolak 10 daripada 170, kemudian tolak 10 dari kedua-dua belah, dan kita mendapat 160. Dalam erti kata lain, satu segitiga sama dengan 160 dibahagikan dengan 4, yang dibahagikan kepada 4 segitiga sama. Oleh itu, satu segitiga sama dengan 40 bola. 40 bola ini, satu daripadanya mempunyai 34 bola, ialah bilangan bola keranjang. Terdapat 40 bola keranjang. Bagaimana dengan bola tampar? Boleh dapat 2 segitiga. 2 segitiga jadi 40 tambah 40, ada 10 lagi.
Jadi jumlahnya ialah 90. Itu yang terakhir. Bagaimana pula dengan bola sepak? Iaitu segitiga 40 tolak 20. Jadi bola sepak 20 biji. Semua bola boleh dikira. Dah faham? Like, follow Cikgu Suria dan kongsikan supaya ramai boleh belajar.